So sekarang rumah ni tak ada supply. Semalam petang dia jadi lampu je yang tak hidup. Plug kipas angin semua okey, point lampu problem, tak boleh hidup daripada 3 petang semalam. So pagi ni pukul 10 semua tak boleh hidup dah. So tengok kat DB dia. So DB dia kecil kecil. Lepas tu ada penambahan point wiring ni. So tengok kat sini DB dia 1 2 3 dah berkongsi. Oh banyak juga dia kongsi ni. Dah kongsi banyak ni. Satu MCB ada 2 1 2 2 kabel, ni 2 kabel, ni 2 kabel, yang lain semua ni kan kena tukar dah DB baru ni, upgrade ke baru. Satu saya tengok sini ada kesan terbakar ni. RCCB dia. Okey, kita check. Pak api masuk. Ni neutral, okey betul. Okey, api ni masuk. Ni masuk. Neutral tak ada api. So sekarang RCCB dalam keadaan on. Ni juga trip tak boleh. Tak boleh trip. Lepas tu kita on ni, tapi bawah tak ada supply. Nampak? Dia tak bagi supply. So tengok sini dia dah terbakar lah. Nampak tu ada kesan terbakar. So RCB ni rosak. Kita buka tengok apa lagi yang problem. Okey, so 1 2 3. Ni dah berkongsi dah ni. Ni tu ada buat penambahan pendawaian ni untuk aircon. Lepas tu kat sana plug, dapur ada plug. So ni ikutkan dia kena tambah MCB ni, tapi DB kecil. Tak muat lah. So dia kongsi je dengan yang apa yang ada. Tu satu. Ikutkan ni kalau yang terbaiknya tambah je lah terus ya. Ni bukan tambah, kena tukar. Tukar semua. Tukar semua. Sebab nak tambah dah tak boleh dah penuh. Okey, dah penuh. Dia selain lebih daripada kotak tu tak boleh. Tak boleh. So lebih baik tambah tukar kotak baru, ni pun tukar baru. Sebab ni punca tak hidup ni dah terbakar dah ni. Ni ada terbakar. Terbakar sebab apa tak sure. Nanti dia ni memang dah rosak dah lah. Pak tak boleh trip. So ni kena ganti lah. Ni RCCB kena ganti. Okey. Okey, so ni lah RCCB yang terbakar ni. Nampak dia dah terbakar. Okey, nampak puan okey, ni tegang sikit dah terbakar. Lepas tu dia efek dekat satu MCB ni lah. Ni satu ganti lah puan. Sebaik-baiknya ganti lah. Satu. Okey, so kita dah ganti. Ni kita ganti RCB yang sama juga 0.1. So ni MCB terganti satu C16. Okey. Kita tengok tadi tak boleh trip sebab terbakar So sekarang dah okey lah. Okey, kita tengok supply sini ada. Sini bawah pun ada. So tadi tak ada kan. Right. So ni ada. Semua ada Okay, alhamdulillah. Nanti kita check voltage pula. Okey. Semua ada. Alright.